Dengan pemeriksaan yang betul, kita dapat tahu suplemen mana yang sesuai untuk anda. Kat klinik ni, saya hari-hari tengok pesakit yang ada masalah sakit sendi, sakit lutut, sakit bahu dan banyak lagi lah. Kita akan periksa dahulu, buat pemeriksaan fizikal, scan dan kita cadangkan rawatan yang sesuai. Pesakit-pesakit ni juga biasanya dah cuba macam-macam jenis rawatan juga. Cuma kat sini saya nak cakap betapa frustnya saya, kecewanya saya dengan beli macam suplemen-suplemen lain yang kita tak tahu keberkesanan dia macam mana. Banyak produk yang overclaim dan apatah lagi ubat-ubat yang kita tak tahu konten dia apa yang sebenarnya. Sebab tu saya rasa untuk anda yang mungkin ada masalah sakit sendi, sakit lutut, sakit bahu, sakit belakang, periksa dahulu. Dengan pemeriksaan yang betul, kita dapat tahu suplemen mana yang sesuai untuk anda. Barulah anda tak akan membazir duit beli benda yang bukan-bukan. Sebab ini pasal kesihatan anda dan sakit sendi anda sendiri. Pergi periksa, boleh datang ke klinik Reliva berdekatan, boleh dapatkan appointment di klinik Reliva untuk buat pemeriksaan sakit sendi, tekan link di bawah.